Okay guys, jom kita masuk tengok interior Proton Saga MC3 macam mana design dia. Okay, so starting dengan steering dia. Design seperti kereta Proton X50 ataupun Proton S70. So dia punya design meter dia macam kereta Continental guys. So design aircon dia macam ni, panel dia. So dia ada auto tingkap untuk driver saja. Yang lain punya power window biasa. So push start button dekat sini, gear knob dekat sini, ada tempat letak kap air 2 di sini, dan ada USB kat bawah ni. So handbrake dia still macam ni, ada juga USB macam MC2 yang lama. So seat dia leather depan dan belakang. Okay, lampu pun masih ada. Ni lampu dia. So sini pun masih ada cermin untuk korang nak pakai. So belah sini pun ada juga cermin. So design interior untuk Saga MC3 macam ni lah yang anda lihat di dalam video Kimi. So siapa nak booking untuk Saga MC3 bolehlah contact Kimi sekarang.